Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam TVPSS KVMT. Bersama saya Siti Nurul Nazira binti Muhammad Suhan Nizam dan saya Jason Raj dalam liputan berita terkini TVPSS KVMT. Pada hari ini saya ingin melaporkan program yang berlangsung di Dewan Bunga Raya KVMT. Pada jam tepat pukul 10 pagi telah berlangsungnya majlis perasmian penutup bagi Minggu Pusat Sumber, pelantikan pengawas pusat sumber, wartawan media dan pembibir rakan sebaya bagi tahun 2025. Antara objektif program ini diadakan adalah menggalakkan minat membaca dalam kalangan pelajar warga KVMT sebagai kunci kepada penguasaan ilmu. Mari kita tengok apa yang menarik di dalam program ini. Jom kita tengok. Tahniah dan syabas kepada semua yang terlibat dalam menjadikan Minggu Pusat Sumber ini. Perwakilan Minggu Pusat Sumber Salahuddin bin Muhammad Sahabuddin 1 SPTN. Keluarga agama dan bangsa. Terima kasih. Korang dah tengok kan apa yang menarik dekat program tu tadi? Sekarang cuba korang teka, apa pula lepas ni saya nak buat? Betul, saya akan memulakan temubual bersama pengarah Kolej Profesional Melaka Tengah iaitu Puan Hajar Jalia binti Abu. Assalamualaikum Puan Mengarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih meluangkan masa bersama saya. Apakah perasaan Puan mengenai majlis penutup Minggu Pusat Sumber sebentar tadi? Baiklah, Alhamdulillah saya berasa sangat gembira dan ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada semua perjalanan, pelaksanaan daripada pelancaran majlis sehingga aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan telah dilaksanakan dengan baik dan sempurna, dan pada hari ini semua warga kolej profesional telah sama-sama meraihkan majlis penutupan ini dengan jayanya. Saya kira mereka-mereka yang menyertai pelbagai jenis pertandingan berasa sangat gembira dan menerima hadiah-hadiah yang disampaikan pada hari ini. Menarik. Seterusnya, apakah perasaan Puan untuk masa hadapan Pusat Sumber Kolej ini? Baiklah, sebenarnya Pusat Sumber adalah merupakan salah satu daripada pillars ataupun tiang yang memainkan peranan meneguhkan keperluan pendidikan para pelajar untuk menambah ilmu, memastikan bahan pengajaran itu dapat dilengkapkan. Para pelajar memang perlu mengunjungi PSS. Jadi kepada semua ahli PSS, ACE dan sebagainya, tingkatkan aktiviti, tarik lebih ramai pengunjung untuk mereka datang dan memeriahkan Pusat Sumber Kolej Vocasional Melaka Tengah. Saya kira sekiranya ramai pengunjung yang datang, ramai pelajar yang hadir untuk sama-sama membuat rujukan, itu adalah antara kejayaan yang perlu dicapai. Dan teruskan juga dengan aktiviti-aktiviti menambah pengetahuan dan pengalaman dengan melakukan lawatan penanda arasan, pergi melawat ke universiti-universiti yang lain supaya kita dapat meningkatkan lagi peranan, tanggungjawab dan juga memberikan khidmat yang terbaik untuk rakan-rakan yang lain. InsyaAllah. Baiklah. Terima kasih atas pandangan dan harapan itu tadi. Terima kasih Puan Pengarah. Sama-sama. Seterusnya, Madam, apakah cabaran yang terbesar dalam menguruskan pusat sumber dan mengatasinya, cara mengatasinya? Sebenarnya ada banyak cabaran yang harus kita hadapilah. Okey, yang paling besar saya rasa untuk ketika ini adalah untuk menyediakan kemudahan terutama untuk meet
keperluan digital, keperluan teknologi di masa kini. Sebab ianya memerlukan kos yang sangat besar. Jadi pihak pusat sumber berusahalah, kita akan berusaha mendapatkan mana-mana peruntukan yang ada supaya kita dapatlah provide kemudahan tersebut. Yang kedua adalah kita cabaran yang ada adalah untuk mendapatkan ataupun menarik minat pelajar-pelajar kita untuk hadir ke pusat sumber dan menggunakan kemudahan yang sedia ada. Jadi sekarang ni kita baru saja sudah menjayakan Minggu Pusat Sumber dan dalam majlis tersebut dan juga sebelum tu dalam minggu tersebut kita adakan pelbagai aktiviti, maka pelajar dan seluruh warga KVMT dapat hadir ke pusat sumber dan menyertai aktiviti-aktiviti tersebut. Ya, jadi diorang akan datang dan dapat menggunakan kemudahan tu. Daripada situ diorang akan keraplah datang ke pusat sumber kita. Terima kasih Madam atas pandangan diberikan. Ya, sama-sama. Akhir sekali bersama saya bagi sesi wawancara ini. Mari kita lihat siapa yang terkena. Seterusnya, kita bersama Wakil Pengawas Pusat Sumber. Boleh anda memperkenalkan diri anda terlebih dahulu? Nama saya Muhammad Ahmad Zarif bin Zamzuri, wakil daripada Pengawas Pusat Sumber. Okey, baiklah. Terima kasih kerana luangkan masa bersama saya. Apakah cabaran yang anda jangka akan dihadapi dalam menjalankan tugas anda? Cabaran yang mungkin saya hadapi semasa menjalani tugas saya ialah cara untuk menarik minat pelajar untuk datang ke pusat sumber ni. Sebab macam zaman sekarang ni, maklumat senang dapat di hujung jari saja. Sebab kita hanya memakai telefon untuk mencari maklumat ataupun apa-apa pelbagai info lah. Tapi pusat sumber ni adalah suatu pusat untuk mencari maklumat juga. Tapi sebab sekarang ni pelajar hanya gunakan telefon, jadi dia kuranglah kedatangannya. Tapi kami ada banyak solusi. Pelbagai organisasi boleh dibuat untuk menariklah minat pelajar datang ke situ. Betul. Saja. Terima kasih. Tahniah diucapkan Firas. Awak telah menjadi pemenang dalam pertandingan diadakan. Boleh awak kongsikan pengalaman anda? Boleh. Terima kasih kepada Jason Rush kerana telah memberikan saya ruang untuk bercakap di sini. Pada beberapa minggu yang lalu, saya telah menyertai pertandingan trivia TikTok di Pusat Sumber KVMT. Permainan ini agak mencabar bagi saya kerana kita perlu berfikir dengan pantas untuk menjawabkan soalan yang diberikan. Walau bagaimanapun, saya dan juga rakan-rakan saya berasa sangat-sangat gembira dan seronok kerana dapat menyertai permainan ini bersama-sama. Akhir kata bagi saya, terima kasih kepada cikgu-cikgu yang telah menjayakan program Minggu Pusat Sumber ini. Sekian daripada saya. Terima kasih. Jason Rush. Terima kasih Firas. Baiklah, sekarang kita bersama Wakil Pembimbing Rakan Sebaya. Boleh anda memperkenalkan diri terlebih dahulu? Assalamualaikum, nama saya Siti Nurul Nazura. Saya sebagai pengurusi Pembimbing Rakan Sebaya. Tahniah atas pelantikan anda sebagai pengurusi PRS. Boleh anda cerita bagaimana perasaan anda apabila dipilih untuk jawatan ini? Baiklah, saya berasa amat bangga dan happy. Dalam masa yang sama, saya takut sebab saya memegang jawatan yang lebih besar untuk Pembimbing Rakan Sebaya. Jadinya, saya berharap agar pelajar dan pembimbing rakan sebaya yang telah dilantik dapat menjadi contoh-contoh kepada pelajar-pelajar Kolej Vokasional Melaka Tengah. Terima kasih kerana meluangkan masa. Terima kasih. Sama. Akhir sekali bersama rakan saya, wartawan media. Apakah harapan anda apabila dilantik sebagai seorang wartawan media? Saya berharap dapat menyampaikan berita yang tepat, telus dan bermanfaat kepada pelajar KVMT dengan penuh integriti. Itu saja? Itu sahaja. Terima kasih. Sekian sahaja liputan berita terkini TVPSS KVMT. Saya, Siti Nurul Nazira binti Muhammad Suhail Nizam. Dan saya, Jason Rush Wijaya Baskar. Salam KV di hati, selamat maju jaya dan sampai jumpa lagi. Bye. Bye.